Okey. Barang yang diperlukan tak banyak. Measuring tape, sesiku L, pensel, pelai kacip 2. Kemudian L bracket. L bracket 1 tiang guna 8. L bracket ni saiz paling kecil 1 inci ataupun 3 suku inci. Okay, kemudian skru C channel ataupun skru mata besi yang ada getah panjang 3 suku inci. Okay, kemudian drill, cordless drill. Okay, yang terakhir sekali adalah kayu yang berukuran 3 kaki panjang. Kemudian yang ini panjang dia 4 inci 1 hun. Okay, nanti aku terangkan apa kegunaan dia. Okay, step yang pertama, kita perlukan C channel ataupun besi biru. Satu besi ni potong 7 kaki. 7 kaki 4 batang. Okey, 4 batang ni untuk buat satu tiang. Baik, step yang pertama kita ukur daripada tepi sampai 28 inci. Okey, 28 inci, sama juga 28 inci. Gariskan. Okey, sebelah sini pun sama. Okey, 28 inci. Gariskan. Okey. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Okey. Sebelum tu, perkara asas lah kalau kita nak main besi biru ni, dekat tepi C channel ni ada 2 saiz yang berbeza. Okey, kalau tengok daripada mata kasar, ada yang kecil, ada yang besar. Okey, ukurannya sangat berbeza. Okey, dekat sini yang besar ni 1 inci setengah. Yang dekat sebelah sini 1 inci setengah kurang 1 hun. Jadi kita boleh tengok lah dengan mata kasar. Yang atas ni besar, yang bawah ni kecil sikit. Ataupun kita boleh tengok daripada sini. Kadang-kadang dekat si channel ni, dekat sini kecil dia punya saiznya, lebar dia. Dekat sini saiznya besar. Maksudnya sini 1 inci setengah, yang sebelah sini 1 inci setengah kurang sikit. Jadi kita kena tahulah basic mana yang besar, mana yang kecil. Okay, step seterusnya kita cari C channel yang tepi ni saiznya kecil. Kita pilih dulu. Okay, ni saiznya kecil, yang atas kecil, letak sebelah atas. Yang kecil letak sebelah atas. Okay, yang kecil ni letak sebelah atas. Okay, semua yang kecil letak sebelah atas. C channel yang tepi ni saiz kecil sebelah atas. Kita ambil L bracket. Okey, L bracket kita letak macam ni. Okey, tengah-tengah. Kemudian dekat sini kita kedalamkan sikit. Okey, jangan letak luar sini. Okey, jangan keluar macam ni. Kedalamkan sikit. Okey, centerkan dia. Okey, kemudian kita akan skru lah dekat tengah-tengah ni. Guna satu je skru. Okey, tak payah lebih-lebih. Sebab kita guna skru yang ada getah. Nak mudah, kita guna pelai kacip, ikat hujung supaya tak payah pegang lah. Okey, kita tinggal skru je dekat tengah-tengah ni. Tengok kedudukan L bracket ni. Okey, jarak dia ke dalam sikit. Jangan letak L bracket ni lebih daripada besi. Okey, letak ke dalam sikit. Macam ni. Okey, kenapa aku recommend skru yang ada getah dengan skru yang tak ada getah? Okey, kalau skru yang ada getah, kita letak satu pun dia akan grip. Okey, kalau skru yang tak ada getah, okey, tak ada getah dia mudah loose. Ni aku buat contoh. Ni besi yang pertama, ini besi yang kedua. Okey, anggaplah ni besi yang kedua, besi ni. Okey, cara sambung dia macam mana? Okey, besi ni dia L bracket bukan duduk dekat luar. L bracket dekat dalam. Okey, jadi lekuk yang kecil ni kita tolak. Okey, dia masuk dekat L bracket.
Okey, kemudian kita akan skru dekat sini. Okey. Jadi skru akan kena dekat L bracket yang sebelah sini. Okey. Tadi kan kita dah tanda. Kita dah tanda 28. Kan 28 kita tanda. Okey, kita tinggal skru je dekat sini. Kalau buat kerja seorang, tak ada yang tolong, kita baringkan besi yang pertama ni, kita baringkan. Kemudian besi yang kedua ni kita dirikan. Okey. Dirikan. Kemudian kita masukkan barang. Okey, kita masukkan sebelah. Kita masukkan sebelah lagi. Baik pelai kacip. Kita akan kacipkan dia dekat sini. Okay, kita akan apit dia antara besi kecil ni dengan besi sebelah ni. Okey. Kita apit dia sebelah sini dengan sebelah sana. Okey, sebelah sana pun diapit. Okey, kemudian kita terbalikkan dia. Okey. Kalau buat seorang-seorang nak ikat antara tiang satu dengan tiang dua kan, kita letak kayu bruti dekat bawah. Okey, untuk tahan supaya tiang ni tak bergerak. Okey, kita letak je. Kemudian kita skru line ni kan. Okey, kita skru dekat atas sikit. Okey. Kita dah skru, tiang pertama yang kedua dah skru. Okey, dah skru. Okey, yang ini pun kita buat sama macam ni. Okey. Ikat dulu macam ni. Okey, dia dua tiang dah skru. Kemudian buat perkara yang sama juga. Kita masukkan dekat sebelah. Okey, masukkan. Kemudian skru macam biasa. Okey, masalah paling besar bila kita buat sorang-sorang macam ni kan. Okey, kita dah apit tepi. Kita dah apit kat tepi. Tapi dekat sini si channel sebelah sini tak masuk dekat celah L bracket. Okey, jadi nak selesaikan macam mana? Guna alat ni. Okey, alat ni kita tinggal masukkan je. Okey, kita masukkan. Kayu ni kita masukkan sampai jumpa skru dekat dalam tu. Okey, kita tolak je. Okey, bila kita dah masukkan kayu sampai dalam sana, kita masukkan kayu. Okey, kita tinggal skru dekat bahagian sini je. Tinggal skru je. Okey, baik. Dah siap skru. Kita skru bahagian sebelah pula. Okey, bahagian sebelah sana pula. Okey. Dah siap ikat, dah siap skru semua bahagian. Okey, ada 8. Ada 8 skru yang kita kena skru dekat tiang ni. Okey, alhamdulillah siap dah cara untuk cantum antara 4 C channel untuk jadikan satu tiang. Okey, mesti korang tertanya-tanyakan kenapa dekat atas dengan kat bawah aku tak letak L bracket. Okey, sebabnya bahagian atas dengan bawah aku nak buat tapak. Okey, tapi tu dekat next video lah. Video ni pun dah hampir 10 minit. Okey, terima kasih untuk video kali ni. Jangan lupa tengok next video. Okey, Assalamualaikum.